Kalau kita sebut pasal gaji, soal gaji wajar atau gaji yang setimpal lah ya. Kalau di Selangor berapa gaji yang setimpal? Sebenarnya memang 3,000 ke 4,000 lah permulaan. Tetapi bila kita kaji balik, purata gaji yang diberikan pada syarikat, saya rasa banyak bermula di 1,800 ke 2,500 maksimum. Ya. Kan? Ya. Itu keadaan semasa. Jadi kalau 2,500 YB, kalau kita relate kepada keadaan sebenar kos perbelanjaan harian, kalau belum kahwin YB mungkin RM50 ke RM70 satu hari. Ya. Letak minyak kereta RM20, pergi makan pagi RM10, makan tengah hari RM15, makan petang, habis. Ya. Kan? Campur isi minyak dan sebagainya. Itu Ya. hidup seorang. Jadi bagaimana mereka nak bercita-cita nak membina kehidupan yang lebih baik, nak cari orang rumah, nak kahwin, nak beli rumah. Jadi akhirnya dia stuck. Bila dia stuck YB, bila gaji tak cukup, sebab apa gaji yang ditawarkan tidak setimpal dengan sepatutnya apa yang patut mereka dapat dalam keadaan semasa. Jadi apa yang mereka buat? Mereka cari job-job luar ni. Gig ekonomi. Diorang pergi jadi Lala Move rider, jadi Grab driver. Semata-mata untuk menambah pendapatan. Tetapi kesan sebenar gig ekonomi ni pada orang yang bekerja, dia akan memberikan penurunan prestasi.